aku mengikut engkau benar. Apa maksudnya aku mengikut engkau ni? Allah ikut kita. Nak baik, minta pilihan dia. Zaman ruh dia bagi. Masuk ke dunia, turun ke dunia, nak buat jahat, aku pun bagi. Apabila aku tegur, kamu tak puas hati. Apa aku tegur? Aku bagi tsunami, kebakaran, gemparan. Lepas tu lagi? Ha? Apa dia? Angin lah. Betul. Betul beliau. Apabila bagi angin, kena tak terima juga. Betul tak? Bagi gempa bumi, tak terima juga. Nampak rupa dia tu. Tu kaedah dia tu. Aku ikut dah. Padahal Allah ikut dah. Zaman roh pun ikut, zaman dunia pun ikut. Sampai masa tegur, kita marah Allah pula. Itu dia tu. Baik. Kita panggil apa dia? Jangan mengupak Allah. Faham maksud dia? Umpama macam tu mengupak Allah. Merungut. Orang merungut ni, istilah kepadanya, mengupak Allah. Tak puas hati dengan Allah. Allah bagi ni tak nak. Allah bagi tu tak nak. Padahal nak jaga kita. Tu nafsu kita tu. Membawa kepada daripada ammarah. Baik. Kalau tidak kena, ayat dia ni. Aku mengikut engkau benar. Kalau tidak kena dengan aku, sebab tu baru aku betulkan benar. Orang ini orang yang Allah sayang. Ingatlah. Orang ini orang yang Allah sayang. Termasuk dalam golongan mukminah kalau kita buku umum. Faham tak? Allah tak nak bagi orang ni masuk dalam neraka. Ataupun tak nak bagi kekal dalam neraka. Di antara tu. Sebab mukmin ada dosa, ada tak ada dosa. Jadi, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut. Tak nak kekal dalam neraka kita ni. Amin ada. Ya Rabbal Alamin. Baik. Itu hakikat. Betul tak? Itu hakikat. Titik 3 titik. Selepas tu? Itu hakikat. Kan? Tuh. Yo, kita jawabnya. Itu hakikat. Kita nak habis kitab ni dulu ke kau nak baik kembali kepada kita kena hakikat diri? Dia habis dulu lah. Nanti kita batas balik ambil ayat tu. Rojokkan kitab lain. Hanya ada perkataan dia rojokkan. Tak apa, tulis. Sambung. Sambung. Takut keliru tak habis kitab tu. Baik. Syarak. Tulis syarak. Kitab ni sambung ya. Yang minggu lalu. Syarak. Kena syarak mana undang-undang lah. Ikut. Buat jorok-jorok. 3 titik. Syarak titik 3. Buat istifham. Kitab sini tak ada. Yang mau tulis ni tak ada. Tapi nak buat macam tu supaya mukminat tu boleh gambaran. Kenapa? Sebab ayat ni umpamanya bicara. Bercakap. Jadi supaya kita faham cerita tu. Kalau Amma baca terus pergi takut tak faham. Buat macam ni. Syarak. Berhenti sekejap. Titik 3. Buat soalan. Istifham. Kemudian tulis pula. Ikut. Memang ikut. Titik 3 titik pula. Istifham pula. Tapi kita Amma ni tak tulis. Istifham. Buat tanda istifham. Tanya. Tanda soal. Tanda tanya. Tanda tanya. Oh, tulis soal. Baik. Tanda tanya. Boleh? Tulis dulu. Selepas tu titik lah. Selepas titik istifham lah. Tengok. Mana lihat? Lihat. Tengok. Ada yang kita mahu zaman ruh. Ada ataupun ada tu nak jorok pun tak apa, buat kelimah macam satu-satu sebab bicara pada masa tu ayat sengah-sengah. Maksudnya apa dia? Syarak, renung kejap. Selepas tu ikut, selepas tu tengok, selepas tu ada. Selepas tu yang kita mahu zaman ruh. Di situ jorok tu. Yang kita mahu zaman ruh. Titik juga. Situ.
Mana? Syarak, titik 3, istifham. Ikut, titik 3 titik, istifham. Tengok, titik 3, istifham. Lepas tu ada. Ada tu, titik 3 juga. Tapi tak perlu istifhamnya tu. Jorok sikit selepas tu. Yang kita mahu zaman roh. Tu ayat macam tu. Ayat tu cakap berhenti. Dia bukan cakap direct. Sebab apa? Nak ibarat begitu. Maksudnya syarak. Terenung apa syarak? Undang-undang. Apabila undang-undang ada wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Yang dibawa oleh ayat kita perkataan, perbuatan, dia, niat, usaha dan pilih. Faham tak gambarannya tu? Jangan kita main syarak ya, tak boleh. Sebab itu di kaedah di akhir zaman, kita ni syarak semata-mata tak boleh. Dia kena syarak tu ada batin. Sebab tu kita dah bahas daripada dulu, awal-awalnya syariat tarekat, syariat hakikat, syariat makrifat, syariat hakikat Allah. Yang kena ada tu. Kalau kita main syarak semata-mata, tak selesai akhir zaman. Akan jadi berpecahan, bergaduhan. Boleh faham apa dia? Maka jadilah sepertinya Qabil dan Habil. Qabil abangnya bunuh adiknya Habil. Betul tak? Sebab Qabil kembar dengan siapa Qabil? Ikrimah. Faham? Adik dia tu, adik Qabil. Ikrimah. Lepas adik Habil Nabudah. Dua tu kembar dua-dua tu. Tu dia. Ikrimah tu lawa lagi, cantik lagi daripada Nabudah. Bila pernikahan bergadah, tak boleh terima abang dia tadi. Sebab dia nak kembar dia tu. Tu kaedah dia. Di situ dah satu. Itu nikah ketika akhir balik. Selepas tu Allah Ta'ala bagi pula dua tu, apa dia tu, kurban. Habil kurban. Biar apa dia? Binatang yang elok, gemuk, sihat. Tapi Qabil bagi yang tak cantik, yang buruk, tapi daripada kebun, tanaman. So buat kurban. Dua bahagian tersebut tu. Qabil buat kurban bahagian cacak tanam, tapi bagi buah yang tak elok. Yang Habil bahagian ternakkan. Yang itu tanaman. Qabil tanaman. Qabil tanaman, Habil ternakkan. Jadi kalau bagi kami gemuk, Habil bagi. Faham tak? Apabila yang Qabil ni bagi buah yang buruk. Tapi apabila Allah Ta'ala terima kurban, yang siapa punya? Yang Habil lah, sebab yang bagi gemuk. Dia kata pula Allah Ta'ala pilih kasih dia pula. Yang tadi bak nikah pun pilih kasih pula, bagi hak lawa kepada adik dia. Bunuh adik dia. Itu kisah dia tu. Boleh faham tak? Itu antara cerita dia di antara tersebut. Habis situ. Kemudian itu syarak. Selepas itulah Qabil hidupnya menyesal. Sampai kebawakan sehingga jadi hantu benda tu. Faham jadi hantu? Bawa bayangan apa yang dia bunuh adik dia. Maka di situlah mulanya bina iblis dan syaitan. Boleh faham? Sebab apa dia nya? Panas tu. Di situlah ibarat kepada buatan daripada api. Boleh gambarannya? Situ tu. Kemudian ikut. Tu ikut. Lenung pula. Kita ikut syarak. Syarak bagaimana? Syarak yang ada tarekat atau syarak tak ada tarekat? Kita ikut syarak yang ada tarekat, boleh pergi tarekat sampai ke hakikat ke sampai tarekat sahaja. Itu mana ikut kita tu. Sebab syarak, dia tak boleh semata-mata syarak. Dia syarak, ada tarekat, ada hakikat dia. Itu 3 titik tu. Boleh gambaran dia? Boleh? Tu, tengok tu, tengok. Ikut. Tu, tengok selepas tu. Betul tak? Tengok. Kita tengok. Sebab tu daripada dulu, saya tak suruh mukminat percaya. Ngaji syarak, ngaji. Selepas tu ikut. Nak ikut, kalau nak ikut, tak apa. Lepas tu, tengok. Apa yang jadi, apa yang kita bicara, bentang dalam kelas kita. Tengok. Selepas kita bicara, ataupun sedang kita bicara, atau perkara yang sebelum kita bicara lagi. Boleh? Situ nah. Baik, syarak, ikut, tengok. Ada ke tak ada? Itu maksud dia. Ada ke tak ada? Maksud di sini, apa yang kita minta zaman roh, syarak kita sekarang ni. Kita minta zaman roh, ada tak syarak?
hak kita buat. Sebut kata syarat ada lah, tapi yang kita buat, yang Allah suruh, tak buat yang Allah larang. Ada ke tak? Itu maksud ada sini. Ada yang syarat tadi benar-benar tak? Ada yang kita ikut tadi benar-benar tak? Ada yang kita tengok benar-benar. Itu bahas 3 tu. Yang kita mahu bukan yang mahu dunia. Di dunia ni bukan. Yang kita mahu minta kepada Allah dulu zaman roh tu. Ada ke tak? Cuba kita tengok. Suluh tengok. Anak kita ada tak syarat? Anak kita ada tak ikut kita? Anak kita ada ke tak? Tengok kita. Kita agama, anak tak ada agama. Bermakna anak tak ikut kita. Bila anak tak ikut kita, kenapa anak tak boleh ikut kita? Itu soalan. Apabila anak tak ikut agama, anaknya kecil, bila besar, anak tak ikut agama, kita salah. Sebagai kedua ibu bapa. Soalan itu. Sekiranya kita tak bawa kepada jalan agama. Kalau kita bawa jalan agama, bimbing pada jalan agama, kita tengok balik. Oh, dia tak maulah. Bukan kita ada hak yang dia mahu tak mahu. Hak kita sampai memperkenankan dengan Allah. Ingat tak kita dah bahas malam minggu? Ingat tak dulu? Jadi, ada, tapi dengan menyelamat. Itu dia tu. Mana ada atau tak ada? Jadi dulu. Dah jadi tadi, jadi oleh Allah Ta'ala. Ada. Ada tu. Yang ni yang kita dah bahas ni. Ada, tak ada. Tak ada. Tak ada. Tapi benda tu semua ada. Maknanya ada 4 tadi. Mana? Ada, tak ada. Ada, tak ada. Semua tu ada. Tapi ada. Semua tadi itu duduk dalam hukum harus pada akal. Nampak tak gambarannya tu? Habis. Boleh? Betul-betul ni. Kita nak, jangan main-main, tak boleh. Kita main, nyanyi lah kita tu. Ada ke tak kita nak? Pagi ni ada ke tak yang kita minta zaman roh? Ada. Selepas kelas? Ada. Alhamdulillah. Selepas kelas betul-betul tak? Ada tak? Sebab balik tu betul lah. Selepas balik tu. Apa dia? Betul. Alhamdulillah. Balik tidur lah. Zaman roh minta tidur juga nak? Tidur tu berehat tak? Patutnya minta tak payah lahir rehat kat sana. Habis itu. Selepas bangun? Lepas berehat, bangun? Makan pula tak? Makan niat jalan mana tu? Allah. Baik, ringkas cerita dia. Syarak ikut tengok ada renung situ yang kita mahu zaman roh. Ada atau tak ada? Tu. Kalau kita renung dapat jawapan seperti mana kita minta zaman roh, itulah awal ada, akhir ada. Wahai isi dunia. Kalaulah katanya hidup sekarang tak bayang apa yang kita minta kat sana, tak seperti kita minta di zaman roh, itu tak ada akhir. Kita tak boleh balik kampung yang asal kita. Mana kampung asal kita? Syurga. Bukan neraka kampung asal kita. Sebab Nabi Adam duduk dalam syurga. Nampak tak tu? Jangan duk bayang rumah kita papan kayu tu. Itu kampung. Itu kampung sementara. Tempat berehat. Tempat berehat je. Sebab itulah dunia ni bukan tempat akhir kita. Bukan. Dunia ni bukan tempat keakhiran kita. Adalah tempat membuktikan kita di akhirat. Maka kita membuktikan. Maka sekarang ni bulan Rejab, bulan cocok tanam yang kita bentuk daripadanya bulan Muharram, benih daripadanya hujung Zulhijjah. Muharram bentuk, Safar menzahirkan apa yang kita bentuk, Rabiul Awal apa yang kita benarkan. Betul tak? Kemudian Rabiul Akhir jalan, kemudian Jamadil Awal menentu, Jamadil Akhir sedia, masuk Rejab ni hari ni. Tanamkan apa yang kita tanam. Tanamkan kita mau kembali kepada Allah satu je. Seperti mananya kita sakit, kita tak mau dah, tak kira apa-apa. Cuba bayangkan kita sakit, kalau doktor katanya, si juru berawat katanya, tak ada jalan nak sembuh dah. Ada harapan dah. Letaklah duitnya berjutanya, tak nak mutu ke, tak ada makna kereta ke, tak ada makna dah. Allah je pada masa tu. Tapi tiba-tiba Allah bagi sembuh pula. Tu dia. Buat apa selepas tu?
Masa sakit tu dia bayang masjid dah, nak pergi masjid tu. Masa sehat tu tak boleh ada duitnya, nak bagi dah kepada orang untuk kebaikan. Tapi sudah sembuh, sayang pula dah. Nak pergi masjid pun sayang tenaga dan sebagainya. Nampak tak gambaran dia tu? Itu umpama dia. Benda ni berlaku tak berlaku? Berlaku. Termasuk amuk. Kita ni manusia dah. Maka kita bicara tentang cerita Allah ni yang buat atas muka bumi ni untuk memperbaiki kita. Boleh faham tak rupa dia? Situ nah. Nabi. Sampai mana tadi? Roh nah. Baik. Dulu. Ada kalimah dulu. Syarak ikut tengok ada yang kita mahu zaman roh dulu. Titik 3 titik. Lepas tu buat istifham. Buat tanda tanya. Baik. Balik dulu. Kemudian kata begitu. Tapi ada tapi sikit. Ingat dah kita yang kita dah bahas daripada dulu tu. Jadi ada tapi dengan penyelamat. Tu kena tapi juga. Jangan buta tuli tak boleh juga. Baik. Tapi aku tak Allah. Tapi aku tidak mahukan kau. Kau tu kita. Aku tak Allah. Tapi aku tidak mahukan kau. Jurumus. Faham jurumus? Masuklah ataupun ke dalam. Dia faham? Tengok tak rupa dia. Sebab tu kalau kita bahas dulu, ingat tak? Kita bahas yang ada keadaan tu. Lupa pula dah. Masa, tempat, keadaan, lepas tu benar, usaha dan pilih. Ayat KIV tu. Saja sebut tu. Boleh? Masa, tempat, keadaan, usaha, benar dulu. Benar, lepas tu usaha dan pilih. Baik. Tapi aku tak Allah tidak mahukan kau jurumus. Mana ke dalam? Ke dalam? Jurumuskan diri engkau. Mana masuk ke dalam lah. Ataupun tapi aku tidak mahukan kau jurumuskan diri engkau ke dalam lembah. Ke dalam lembah. Tempat yang kita tak boleh naik tempat lembah ni tak? Tempat yang dalam. Ingat tak kalau kita mengaji kitab malam minggu berdasar kepada pintu kiamat yang kedua, makna kata menanam ditanamkan dengan kebaikan, jalan kembali kebaikan isi dunia. Yang kata dengan tu ada 5 tu. Kalau lah kata yang kata ditanamkan tu jadi 5. Pengalaman, ilmu, beramal, ingat tak? Keputusan dan kejayaan. Kalau hak dengan tu 5. Dengan, selepas tu perjalanan, sudah. Lupa pula dah. Dengan, 1 perjalanan, 2 di dalam, 3 keadaan, 4 kelima yang sebenar. Yang keluar 5 tu. Yang keluar 5 tu. Tu dia. Kaedah 5 tu. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Sempat tulis tak? Sempat susun. Susun sekali lagi. Susun. Banyak sangat nak nota tahu mana satu dah. Sekali lagi. Kita sebut. Yang tadi dengan perjalanan di dalam keadaan yang sebenar. Sekali lagi ada tak lapak lagi. Dengan 1. Sekali lagi tak bukan sambung, buat tulis lebih tepi. Tulis tepi-tepi tak apa. Dengan perjalanan
di dalam keadaan yang sebenar. Yang kita nak kalimah di dalam tu mana? Ku tak mau engkau menjerumus tempat yang lembah tu. Itu maksud dia. Boleh? Habis itu. Dapat. Hak 5 awal tadi pengalaman, ilmu, beramal, keputusan, kejayaan. Pengalaman, ilmu, beramal, keputusan, kejayaan. Yang mula daripada pengalaman tadi itu, iaitu ditanamkan. Ditanamkan. Hak 5 tadi, mula daripada pengalaman tu, ditanamkan. Kita kena tanam. Jadi umpama sekarang ni bulan Rejab tak? Jadi kita ditanamkan dengan 5 perkara tu. Tapi kita ni mau kembali kepada Allah. 5 tadi, maka mau kembali dengan apa dia kepada Allah, kita ambillah pengalaman dulu-dulu sebagai iktibar. Betul tak? Dan kita ambil iktibar pengalaman dulu sebagainya ilmu. Kita ambil pengalaman dulu, dapat ilmu, kita beramal makin baik. Kita dapat ilmu daripada pengalaman dulu, dapat beramal dengan yang baik. Selepas tu, sebagai keputusan kita cocok tanam bulan Rejab ni. Selepas tu, barulah kata kejayaan tu ada. Sebab tak jaya bagaimana? Sebab pengalaman dah ada dulu. Silap dan salah kita, baik yang tak baik dulu kita tahu dah. Boleh faham lah? Tu dia. Tu, tak nak jerumus itu. Baik. Masuk kita balik. Tapi aku tidak mahukan kau tu kita, aku tu Allah, jerumuskan diri engkau ke dalam lembah. Boleh? Tu dia. Sebab apa dia? Kenapa begitu? Sebab ayat atas tu ingat tak? Kalau tidak kena dengan aku, baru aku betulkan. Ingat tak ayat atas tu? Dah jumpa belum? Ayat atas sikit sebelum tu, kita tulis dulu. Kalau tidak kena dengan aku, baru... Yang tulis sebelum ni ada atas tu. Kalau tidak kena dengan aku, baru aku betulkan benar. Atau ayat atas tu. Tapi orang yang tu, orang yang Allah sayang. Orang itu adalah orang yang Allah pilih. Faham tak? Makna katanya orang yang Allah pilih bukan tak ada salah, ada salah. Bukan sempurna sebab dia manusia. Nampak gambaran dia? Tu. Pergilah jauh mananya salah dengan Allah, Allah akan tariknya kembali kepadanya. Sebab pilih dia. Habis itu nah. Sambung. Buat titik 3 titik. Selepas tadi, tapi aku tidak mahukan kau jerumus akan diri engkau ke dalam lembah. Titik 3 titik. Titik 3 titik. Jalan tidak baik. Itu dia tu. Jalan tidak baik. Nampak? Allah tarik balik. Allah betulkan. Sama lagi. Ku tarik. Ku tarik. Ku tak Allah. Ku tarik. Tulis jorok-jorok sikit. Sebab ayat ni, umpama ayat tu dialog bercakap, jadi cakap dia tak boleh straight. Dia bercakap tu, dia nak pastikan kita faham tak faham. Boleh? Habis itu. Ku tarik. Baik. Boleh? Ku tu faham siapa? Allah. Siapa kena tarik? Kita. Jadi sekarang Allah tarik dengan apa? Dengan angin, puting beliung, dengan gempa dan kebakaran dan sebagainya. Macam-macam. Betul. Mau tarik baku si butuh. Ini betul. Kadang-kadangnya umur tangga kita ni huru-hara. Kadang-kadang umur tangga kita ni tunggang langgang. Kadang-kadang anak kita ni hancur. Kadang-kadangnya anak kita sakit. Kita tak sakit, kita sihat. Kadang-kadang suami kita sakit, kita sihat. Kadang-kadang kita sakit, suami sihat. Semua itu Allah bicara. Tapi atas kita je pilihan tu. Boleh nak? Ingat tak dengan jalan ijtihad? 4. Suci dah halal. Tempat selepas tu lupa pula dah. Tak apa. Kita pergi dulu.
Tepat kita pergi dulu. Tulis. Baik. Ku tarik tapi jorok sikit. Tapi selepas tapi itu titik 3. Ku tarik tapi titik 3 akalmu mahu ke sana. Tapi akalmu tu kita lah. Mahu mana ke sana. Ke arah sana, ke arah tak baik. Ke sana tu ke arah tak baik, bukan kat sini. Sebab Allah tarik ke dia kena ibarat ke sini. Tapi apabila Allah tarik, kau tak nak datang, kau kat sana. Macam tu. Faham tak gambaran dia? Umpama orang dah buat maksiat sekarang lah. Orang beriman, percaya kepada Allah. Tapi Allah dah tarik dah. Tarik dengan apa dia? Gempa bumi, dengan kebakaran, dengan tsunami, dan dengan angin puting beliung dan sebagainya, dengan anak sakit, dengan suami sakit, dengan isteri sakit, dengan keluarga huru-hara. Aku sedang mentarikkan engkau. Kau dah sedar dah, tapi kau tak menyesal. Umpamanya cawan pecah, kutip cawan letak tepi, tapi tak cantum kembali. Kita cantum tak pandai, tapi kita nak cantum. Tapi kita tengok berputus asa. Padahal kena berburu lah. Bagaimana nak cantum cawan supaya kita dapat minum semula air. Faham tak maksud dia? Tak apa dah. Raka-raka pun tak apa. Retak-retak pun tak apa. Retak itulah umpamanya pengalaman bagi kita, mengingatkan kita. Kadang-kadang kalau cawan tak ada retak ni, kita minum macam mana? Ambil cebok tu. Belum. Tapi kalau cawan tu sepih sikit, tajam, kita ambil. Tu kaedah dia. Mana? Raka tadi itu, sepih tadi lebih baik daripadanya yang elok lagi cawan. Itu sebahagian. Mungkin duduk situ. Mungkinnya setengah orangnya cawan dah cantik dah. Lagi dia berhati-hati. Apa dia? Takut jatuh cawan, pecah, sepih pula. Faham tak hubungan dia tu? Semua itu duduk dalam keadaan. Boleh? Faham saja? Habis itu. Nak berhati-hati. Yang cawan cantik pun, maksudnya kalau kita tak pernah buat dosa pun, kita kena berhati-hati. Dan kita pernah buat dosa pun, juga kita berhati-hati. Yang buat dosa sehingga cawan pecah, kena cantum balik. Kembali kepada Allah. Yang buat dosa, tapi cawan tak pecah, hanya retak saja, jaga-jaga takut pecah. Itu dia. Lepas tu yang mananya buat amalan yang taat, tak pernah buat maksiat, cawan cantik, jaga-jaga, takut retak dalam, tak perasan. Apa dianya? Rasa lebih baik. Ingat tak kita bahas kita Minhajul Abidin tu? Ingat tak berkenaan dengan najis tu? Nampak tak? Najis mana kita istinja tu, zahir dan batin kita dah bahas tu. Jangannya najis kering, jangan berpindah tempat yang asal, jangan melampaui. Nampak tak gambaran dia? Itu sebenarnya. Takut-takut Allah comel cawan cantik minum, padahal dalam tu dah getok, tapi kaca tu dah ada. Kita minum air masuk dengan racun. Mati. Nampak? Tiba-tiba mati orang tu selepas dia minum. Padahal kaca masuk dalam darah. Luka. Mana tahu. Tapi yang sepih ni, yang cawan tak cantik ni minum berhati-hati ya. Tengok dulu, basuh lagi bercawan berkali-kali basuh. Yang ni tak ada lah. Dia fikir cawan dah cantik, ambil dia buat tu minum. Kadang-kadang mungkinnya tercicak ada orang tu. Ya betul. Tapi padahal asalnya, kalau sepih tadi yang tengok kaca-kaca, sepih-sepih kaca ada tak ada, tiba-tiba ternampak tercicak basuh. Tapi hak cawan cantik ni kak, buat terus minum. Dia kan pejam mata yakin. Pada berbismillah tapi mata tak tengok, salah. Di situ kaedah dia. Boleh? Umpama begitulah ni. Umpama mananya kita masuk kelas ni tak? Umpama cawan tak sepih dah. Cawan tak pecah dah. Tapi jangan kita rasa kata tak retak dalam, jangan. Boleh. Kalau orang rasa macam tu, payah. Dia makin jauh lagi dengan Allah. Tak perasan. Habis. Akalmu mau kat sana. Mana kat sana tu? Buat likungan sikit. Kepada jalan yang tidak baik. Buat likungan sikit. Kepada jalan yang tidak baik. Itu makna kat sana. Sekali lagi. Tapi akalmu mahu kat sana. Tambah sikit di belakang mahu tu tak apa. Tetap. Akalmu mahu tu tetap kat sana. Tambah sikit tetap je tu. Tetap ke arah kat sana. Tetap ni ingat lah.
Kalau letak kalimah tetap, ia makna lain. Kalau tak letak kalimah tetap, dia lain. Maksudnya, Allah tegur kita masa tu, kita tetap mau maksiat juga. Faham tak? Kalau tak ada kalimah tetap, Allah dah tegur, kita tak patah balik. Faham maksud dia tu? Macam kita nasihat anak kita, tetap juga nak main telefon. Betul tak? Sampai satu masa, kita nasihat pula, oh, dia tak main lah. Tak ada lah kalimah tetap lah. Tu kaedah dia. Boleh? Situ. Titik 3 titik. Selepas baik tadi, titik 3 titik, benar. Buat kalimah benar. Titik 3 titik, benar. Selepas tu, titik 3 titik, ke lembah. Apa? Kebelah lembah itu. Kebelah. Mana kebelah? Ke sebelah. Ke pihak. Ke arah. Kebelah lembah itu. Ke arah lembah itu pun boleh. Kebelah ni ke arah, tak apa. Boleh. Mudah faham ayat begitu. Kebelah lembah itu. Sebab kita duduk tempat lembah tadi kan. Padahal zaman roh kita janji tempat atas darat, tempat yang tinggi. Tiba-tiba turun ke bumi, duduk tempat lembah. Maka orang tu Allah Ta'ala sayangnya tarik, tak nak mari juga. Tetap ke arah sana, tempat yang lembah tu. Boleh? Umpama begitu. Mungkin belum masa. Tapi mungkin tahun akan datang, mungkin bulan akan datang, mungkin minggu akan datang, baru patah balik. Boleh faham? Rupa dia situ. Titik 3 titik, faham. Titik 3 titik, faham. Tapi Allah tarik kita ke jalan baik. Tapi Allah tarik kita ke jalan baik. Titik 3 titik. Titik 3 titik tu syariat tarekat semua hakikat. Kita tak mau juga. Tu yang katakan tadi tu. Tapi Allah tarik kita ke jalan baik. Titik 3 titik, kita tak mau juga. Titik 3 titik pula. Tak mau juga. Allah tarik kita kepada jalan syariat, tarekat hakikat, kepada fiqh, kepadanya tasawuf, kepada tauhid. Tak mau juga. Tetap pada masa tu lah. Pada masa tu. Umpamanya. Letakkan diri kita. Kalau sekarang, letak sekarang. Tu dia. Dengan akal juga. Dengan akal juga. Tetap sebelah tidak baik. Dengan akal juga. Berhenti situ. Jorokkan sikit. Tetap sebelah tidak baik. Dengan akal. Sebab akal ni yang nak ke arah tak baik. Sebab hati tu nak ke arah baik. Kita faham dah tu. Boleh. Kalau kita ikut akal, pasti kita ikut jalan mata yang lihat, telinga yang dengar, lidah yang rasa. Boleh? Itu yang tetap macam tu. Baik. Dan akal juga tetap sebelah tidak baik. Titik 3 titik. Dan engkau perlu tahu. Allah kata kepada kita. Dan engkau perlu tahu. Yang sebenarnya. Engkau tu kita nah. Dan engkau perlu tahu. Yang sebenarnya. Ulangkan sekali lagi. Yang sebenarnya. Buat 2 kali. Kalau bolehnya tulisan. Jangan buat nombor. Jadi kita baca tu macam berhenti. Kalau kita buat nombor 2 di belakang, jadi kita baca sambung. Boleh faham tak tu? Kita nak buat macam tu. Kalau kita pandai baca, menghayati maksud, rasa diri tak apa. Takut kita jadi main baca, ya jadi lain. Dan engkau perlu tahu yang sebenarnya. Baik. Berhenti sekejap. Sebab tu, yang sebenarnya. Ya begitu. Boleh faham? Yang sebenarnya. Titik 3 titik pula. Banyak titik betul ni. Yang sebenarnya, kita nak cuba habiskan pagi ni. Tak banyak lagi, tinggal 45 baris lagi. Kalau baca saja habis dah. Hati tidak pernah. Allah nak cerita kat kita. Allah nak cerita kat kita. Kenapa selama kini kita buat tak baik? Tak buat baik. Padahal hati nak baik di akhirat, di alam roh tu.
hati tidak pernah mahu mengaku. Tengok hati. Hati tidak pernah mahu mengaku. Faham apa dia tu? Hati lah. Hati tak pernah mahu mengaku. Tapi akal tadi mahu ke arah sana juga. Tapi hati tak pernah mahu mengaku. Tak mengaku hati. Sebab itu kita renungkan anak kita. Kenapa dia tak nak jadi baik? Padahal baik tu ada. Boleh? Baik. Hati tidak pernah mahu mengaku kepada perkara yang tidak baik. Nampak tak tu? Yang tidak baik. Hati tidak pernah mahu mengaku apa? Kepada perkara yang mana tu? Tidak baik. Hati tak pernah mengaku kata nak ke arah tak baik tadi tu. Dia tetap nak ke arah baik juga. Yang mau ke arah tak baik akal. Nampak gambaran dia? Tapi kenapanya begitu sampai ke ada juganya buat maksiat padahal hati tu ada. Sebab tu awal-awal tahun yang ketiga Allah turun hari tu di hati hamba Allah. Semuanya orang akan rasa mau kembali kepada Allah. Tapi mau kembali ataupun tidak. Itu je. Baik. Titik juga titik. Dia tu hati. Dia tu hati. Yang katanya tak pernah mengaku tu. Boleh? Hati itu tidak pernah mahu mengaku kepada perkara yang tidak baik. Dia tadi hati. Buat lingkungan baik. Hanya hati tadi tu yang kata tidak pernah mahu mengaku tu. Sungguhnya yang kata hati tidak pernah mahu mengaku kepada perkara yang tidak baik tu. Hati tak mengaku kata nak buat tak baik. Dia nak buat baik saja. Hak tu dia mengaku. Baik, tulis. Hanya mengaku kepada perkara yang baik saja ataupun sahaja. Hanya mengaku kepada perkara yang baik saja ataupun sahaja. Letakkan nama kita di belakang saja. Letakkan nama kita. Lepas tu kalau lah kata kita dah buat baik selama kau ni, makna kata kita ikut hati. Kalau kita dah buat benda yang tak baik lagi, kita ikut akal. Dua tu je jawapannya. Maka kita perlu bahalah. Diri kita dulu ingat tak? Adanya akal, diri, hati, jiwa sendiri Allah. Di situ tu. Maka jiwa situ dia keluar tu. Sebab tu kita buat dengan jiwa. Bila kita buat dengan jiwa, dia keluar dua. Jiwa hati ke jiwa akal. Sebab tu orang budak ni tengok nak buat maksiat je. Jiwa dia begitu. Sebab dia pilih ikut akal. Yang seorang lagi ni, jiwanya buat baiknya. Jiwa dia ikut hati. Boleh? Situ. Hati dia pasti mengaku. Hati dia. Dia mana hati tu? Kalau katanya hati tidak pernah mahu mengaku kepada perkara tidak baik tu. Faham tak tu? Hati dia pasti mengaku ke sebelah baik saja. Titik 3 titik. Itu tak perlulah tak yang tu. Melainkan hati. Maksudnya ada itisna sini. Melainkan maksudnya ia nak mengaku. Dia nak mengaku ke arah tak baik. Faham tak? Tadi hati tak pernah mengaku benda yang tak baik sebab dia nak benda baik. Melainkan di sini katakanlah hati itu boleh mengaku juga benda yang tak baik. Pelik lah. Kenapa pula hati boleh mengaku kata dia buat benda yang tak baik, padahal hati itu tak mengaku benda tak baik. Yang mengaku benda yang baik-baik ya. Faham tak rumah dia? Kenapa? Tengok. Melainkan hati itu sudah. Sudah. Melainkan hati itu, hati yang kata mengaku tadi kejahatan tu, sudah. Wallahu a'lam. Tulis sungguh wallahu a'lam. Pandai lah tu. Pandai. Itu panggil apa dia tu? Kembali kepada ayat tadi. Mananya? Syariat ikut tengok. Tengok dulu saya cakap tadi tu. Tengok dengar. Macam ayat tak kena. Itu dia. Itu dia. Ikut-ikut pun kita tengok juga. Jangan ikut buta tuli gitu. Tak boleh.
Baik. Melainkan hati itu sudah punah. Punah mana rusak. Tu yang kata hati boleh mengaku juga tu. Faham apa dia? Hati sudah punah. Apabila punah ni di atas pilihan kita lah. Allah tak punahkan hati kita. Sebab kita dengan Allah, Allah tu dengan kita. Maka Allah sedang memperbaiki kita. Tapi kita tak mahu memperbaiki. Maka Allah biarkan pergi. Mungkin Allah biarkan dulu pergi setahun, nanti tahun depan aku tarik balik. Nampak degil sangat kan katanya? Biar rasa di sendiri hidupnya. Nasihat tak nak pakai umpama dia. Contoh gitulah. Mana nasihat dengan gempa bumi, nasihat dengan kebakaran, nasihat dengan angin, nasihat dengan air, nasihat dengan masalah rumah tangga. Faham tak tu? Allah nasihat. Tapi tak ambil hikmah. Comel benda tu. Sampai mana tadi? Punah. Atau rusak. Atau rusak. Boleh tak pergi lagi dalam 4 baris je? Boleh lah. Boleh mata. Atau rusak hati tadi tu. Hati yang mengaku buruk tadi tu. Mengaku jahat tadi. Atau King Bengrak. Jam Bengrak. Jam. Mana jam? Faham? Ya tu betul ayat kita. Tak percaya pula dah. Jam. Atau jam Bengrak. Maksudnya orang umpamanya panggil apa dia? Apa bahasa sini? Jam. Mana tak boleh nak buat apa dah. Kalau nak pergi laju tak boleh kata jam. Kalau orang buat bisnes tu panggil apa dia? Muflis. Bankrupt lah. Jam Bengrak tu. Seolah kata kenapa kita cakap jam tadi. Jam tu tak boleh buat apa? Apa? Bank tu mana tempat simpan duit. Duit tak ada. Faham? Gerak ni makna kata untung. Tak boleh buat apa. Di sini panggil apa? Kalau orang meniaga buat bisnes tiba-tiba jadi jatuh. Bankrupt kan? Tapi tambah bank sikit lah. Ni cakaran kan? Bankrupt. Ambil bank tu. Padahal jam tu tak boleh nak buat apa dah. Faham tak? Umpama kita jatuh sakit, duit pun tak boleh sembuh. Doktor pun tak boleh sembuh. Duduk rumah, jam. Tak boleh buat apa. Gitu. Faham tak tu? Kalau bahasa siang cakap cing. Bahasa siang kata cing leo. Jam dah. Itu dia. Sudah. Boleh. Atau jam Bengrak. Bengrak tu. Muflis. Betul dah tu. Tak boleh nak buat apa dah. Nak buka bank pun tak boleh dah. Nak meniaga pun tak boleh dah. Melainkan kaedah je sini ada cara dia dah. Pakai atas nama anak ke nama orang dan sebagainya. Kaedah tu. Tak apalah. Titik 3 titik. Inilah hati menunjukkan bahawasanya hati mengaku jahat. Sebab apa? Hati dah gelap dah. Dah rusak dah. Dah cem dah. Tak boleh buat apa dah. Faham apa dia? Jeng selalu dah jeng. Boleh? Atau penuh dengan hitam. Penuh dengan hitam. Hati masalah tadi. Hak mengaku maksiat tadi tu. Hak mengaku tak baik tadi tu. Atau penuh dengan hitam. Umpama kita nasihat anak lah, janganlah buat begitu. Biarlah nak buat. Ikut suka lah. Itu dia tu. Nampak? Yang anak begitu, kebanyakan belajar agama tapi ada begitu. Sebab apa dia? Kita bagi zahir kepadanya agama. Batin kita tak bagi. Maka Allah menunjukkan bahawasanya anak kita getak dalam. Lama-lama minum racun sikit-sikit kaca-kaca yang pecah supir-supir tu, luka dia dalam. Maka kita perlu merawat dalam. 3 titik. Engkau faham, engkau tu kita. Engkau faham, engkau tu kita. Titik 3 titik. Maknanya, ini kesimpulan maknanya, akal itu, maksudnya makna di sini yang katanya akal, kita buat baik tadi dengan sebab akal, pilihan kita. Lepas tu yang buat baik dengan sebab hati. Melainkan hati yang mengaku jahat sebab sudah hitam ataupun rusak dan punah. Jangan bingrak lah buat tu. Boleh. Maknanya, tu kesimpulan daripada 2 tadi. Boleh. Yang kata ada tu. Kita dapat ada hati, ada akal. Ada awal, ada akhir.
Boleh? Kita dah bahas sebab kita dah bahas kita misbah berdasar kepada benda tu ada. Ada tak ada? Tak ada. Tak ada. Boleh. Kalau tak ingat kok ada. Tak ada. Tu mudah. Baik. Maknanya akal itu melebihi letakkan. Maknanya akal itu renung sekejap, melebihi renung sekejap, letakkan. Maksudnya kita lebih kepada akal. Setiap masalah kita buat kerja, buat urusan, kita letak kepada akal, bukan hati. Tu kalau ayat selang tu. Sekali lagi baca begini. Maknanya rojokkan balik hati dengan akal tadi. Lepas tu akal itu, akal hak maku jahat tu, hak buat tak baik tadi tu, apa dia? Melebihi. Renung pula. Kenapa? Kita letakkan akal dalam setiap urusan tanpa hati, maka jadi jahat. Melebihi letakkan. Letakkan. Ni ayat ringkas. Maksudnya meletakkan lebih kepada akal kalau ayat begitu. Tapi kita tak buat ayat macam tu. Maknanya akal itu melebihi letakkan. Jadi baik. Titik juga titik. Titik. Tulis pula maknanya. Buat titik juga titik. Maknanya apa je? Makna kata akal itu, maksudnya makna kata akal itu melebihi letakkan tadi tu. Faham tak tu? Makna tadi tidak ada raja. Sudah. Tidak ada raja. Sudah. Main raja pula dah. Hati lah. Maknanya tidak ada raja. Sudah. Makna dah tak ada raja dah. Maksudnya dah hati tak ada dah. Pakai akal je. Maka rosak hidupan kita. Boleh? Itu jam hati boleh mengaku kepadanya maksiat tersebut. Boleh? Faham? Baik. Titik tiga titik. Makna pula dah. Makna lagi. Tafsir atas tafsir. Nak bagi nampak lagi. Dah faham tak tu? Boleh? Maknanya guna akal saja. Takkidkan lagi makna tadi tu. Atas tafsir. Nak bagi ringkas lagi. Maknanya guna akal saja. Kalau ikutnya sebenar tadi, letak makna gunakan akal saja cukup dah. Tapi nak bagi di kitab tu ibarat dia. Merojokkan dia. Maknanya guna akal saja. Betul tak? Kita tak pakai rasa. Sebab akal itu tempat suluh. Hati tempat selam. Selepas tu, daripada hati dan akal, tangkap. Jangan tangkap akal saja. Jangan tangkap hati saja. Tak boleh. Sebab akal tu umpama dunia. Hati itu umpama akhirat. Maka kita perlu dunia dan akhirat jadi hasanah. Maka dunia tadi kena rasa ikut hati. Sebab hati itu janji zaman roh. Ada akal, pasti kena ada hati. Ada hati, pasti kena ada akal. Ada. Awalnya hati, nak akhir pun hati juga bimbing akal. Boleh faham? Sebab akal itu adalah tempat berehat. Umpama begitu. Sebab dia perantaraan likur dengan hati. Kemudian, tidak mengguna melalui hati lagi dah. Tu ayatnya. Tidak mengguna. Maksudnya tidak mengguna di sini. Dalam hidup kita tadi tu. Dia ada boleh guna dua kan. Tapi dua-dua mana guna dengan akal, guna dengan hati. Maksudnya tadi tidak mengguna melalui hati lagi dah. Dia pakai akal saja ya. Ingatlah orang yang ngaji ataupun yang orang hidup di atas muka bumi, dia pakai akal semata-mata, maka dia pakai syariat zahir. Ingat tu. Ngaji nampak syariat dah, tapi zahir ya, batin tak ada. Baik. Sekali lagi. Maknanya guna akal saja, tidak mengguna melalui hati lagi dah. Maka hati pun akan katanya maksiat juga. Titik tiga titik. Makna pula dah. Banyak makna betul lah bagi ni. Sebab ingat tak kita dulu kita bahas dalam kitab Isra' kitanya, manusia ni di akhir zaman ni banyak kejahilan, banyak jahil. Maka dengan jahil itu sebut 4 sahaja. Maknanya jahil dengan kehidupan, jahil dengan agama,
Jahil dengan memaknai. Dia jahil mengguna perkataan. Faham tak ubah dia tu? Baik. Maknanya raja itu telah, maknanya raja itu, raja mana? Raja hak katanya kata jahat tadi tu. Sebab itu kita beriman tak? Tapi dia kata jahat. Dia kata tak baik dan sebagainya. Kenapa hati kita jadi gitu? Kenapa kita bercakap macam tu? Hati ada masalah. Maknanya tengok. Maknanya raja, mana raja ni hatilah. Itu telah digulingkan. Telah digulingkan. Faham tak? Telah digulingkan. Oleh siapa yang guling dia tu? Digulingkan oleh penglima. Penglima, ya Allah. Akal penglima. Hati itu raja. Maka raja dia ada penglimanya. Pelawan dia, faham tak? Tiba-tiba pula penglima tu pacung raja. Kena ke begitu? Tak kena. Padahal penglima tadi kena ikut raja. Nampak tak gambar dia? Penglima mana? Tengok dulu. Penglima terbesar. Sebab ia ada penglima halus. Ada penglima besar. Penglima besar ni akal. Penglima halus kemudian mata, telinga, lidah dan sebagainya anggota kemudian. Penglima besar. Penglima besar adalah akal. Penglima raja panggil dia. Raja tu hati. Boleh faham? Sebab itulah raja sebenarnya akhirat. Penglima sebenarnya dunia. Faham? Maka kita perlunya nak selamatkan akhirat, kita kena ada penglima. Mana dunia tu kita kena ada juga, tak boleh tinggal dunia. Faham tak apa dia? Dunia tu sebagai penglima. Boleh? Pelawan bagi raja tu. Raja itu telah digulingkan oleh penglima terbesar. Terbesar yang mana tu? Yang besar tadi? Yang memimpin. Sebab yang memimpin tadi daripada penglima yang kecil-kecil adalah akal tu. Sebab akal dia suluh melalui mata. Nak tanya, penglima akal tadi yang ambil berita daripada mana? Daripada penglima kecil. Dia ambil berita daripada mata, dia ambil berita daripada telinga dengar, dia ambil daripada apa dia? Lidah. Kalaulah mata ni tengok benda betul, tu. Kalau mata tengok benda salah, salah. Faham tak? Ataupun telinga dengar benda betul dah orang bercakap, tapi hati kena tanya. Betul ke ni? Hati tu kena tanya. Jangan dengar dengan buta tuli, jangan lihat dengan buta tuli, tak boleh tak? Kita tengok orang pakai luar pendek, terus kata kafir. Tak boleh. Mungkin dia tak ada suara. Dia ada yang tu. Dia ada yang tu. Faham tak? Dia tak ada seluar. Dia pergi curi orang. Dia pakai tu pun. Tapi kita ni, yang mampu beli seluar tu, pergi beli seluar pendek juga. Faham? Umpamanya. Soalan begitu. Tu cerita dia tu. Baik. Titik 3 titik. Sikit lah. Adalah akal. Adalah akal ni kita jawab. Yang tadi tu Allah cakap. Yang kita jawab ni adalah akal. Faham maksud dia? Allah sedang cerita. Kita pergi jawab hujung tu adalah akal. Lepas tu buat titik 3 titik. Buat titik 3 titik. Selepas tu ya tu aku jawab. Aku tu makna Allah. Faham tak? Ya tadi tu aku. Maksudnya makna Allah. Lepas tu titik pula 3 titik. Akal. Di belakang titik tadi akal. Faham tak? Di belakang akal pula 3 titik pula. Habis. Wallahu a'lam. Tu cerita dia. Allah cerita, tiba-tiba kita buat kesimpulan apa dia? Adalah akal. Allah pun kata, ya, akal. Tu jawapan dia. Faham apa dia? Mana kata selama kau ni kita tengok, kalau keadaan tak baik, akal semata-mata. Kalau ada baik, ada tak baik, akal dan hati. Tengah guling-guling. Mungkin raja guling penglima guling raja, guling di mana berlawan lagi. Bergaduh, berbalah dalam hati. Panggil Mahdi, dia galah dengan Dajjal, keadilan. Nampak? Tarikh dia kalau nak tulis. Sudah jam 4.20.
Kalau nak mula pula ada. Mula dia 20 jam. Kalau pagi ke petang boleh tanya, ya Allah. Tengah hari. Ya. 20 tengah hari. Khamis. Hari Khamis. Sudah 4.20. Hari petang Khamis. Tulislah, kalau tulis Khamis petang apa dia? Kalau tulis Khamis tahun depan pun boleh. Itu dia. Bersamaan dengan tarikhnya berapa? Tak tahu. Itu Hijriah tak? Hijriah tadi tarikh dia 97. Tarikh Hijriah 9 bulan 7. 9 hari bulan 7. Masihi. Hijriah. Masihi lain. Hijriah dulu. Dah. Berapa tadi? 9 bulan 7 1446. Ini kitab lama ni. Lepas. Ini kitab ni nama dia tentang perjalanan hidup manusia itu. Tentang perjalanan hidup manusia itu. Bukan kitab Tanah yang Bernyawa. Lain pula. Ni sebenarnya kitab malam. Salah satu. Yang tak lepas tak? Tapi bulannya tak sempat tulis. Tak ingat. Tapi ingatnya awal-awal tahun. Yang kedua. Bulan tak sempat tulis. Tak ingat. Kelang kabut kat mana tak tahu itu. Lapan nasi ke macam mana tak tahu. Boleh? Tu kunci dia situ. Lepas tu bersamaan dengan Masihi apa dia? 91225. Bulan 9 bukan. 9 hari bulan 1 2025. Tu Masihi. Sekali lagi 9 hari bulan 1 bulan masalah tu, bulan masalah pula. Masihi. Masihi. Bulan orang putih. Sebab kita orang gelap. Bulan orang putih Masihi iaitu-nya 9 hari bulan 1 2025. Maknanya 25. Lagi apa hari setahun. Dia tu. Lama dah kitab ni. Boleh. Cukuplah setakat tu dulunya nah. Kalau ikutnya ni tak habis lagi. Tapi siapa tulis sampai sini kerap sini tulis masa dia. Bila mula balik ada masa balik. Lepas tu dia biasalah masa tulis tu dia tak lapar nasi. Tengah-tengah berhenti dia lapar nasi. Cukuplah setakat tu dulunya. Baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan daripada saya di sini tidak ada salah tu saya minta maaf. Itu kekurangan daripada saya. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Fa'ana ya Allah min kulli waba. Wazina wal fahsya'i munkar wal jinni wa minasyaitonir rajim. Wa may yatiru nahwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina ja'alna lil muttaqin. Allahumma sallimna wa sallim dinana khal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim jinhum daran khairan min darihim wa ahli qaran fitnatahum min azabin nar ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa alladhina amanu wa tawassaw. Subhana rabbika rabbil izzati. Wassalamu 'alal mursalin. Taqabbalallahu minna. Terima kasih semua. Jaga diri baik-baik itu hidup. Semoga dirahmati oleh Allah sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh anak-anak naik ke atas.